Cuba tengok soalan ni. Ada dua kemungkinan yang kita boleh buat. Sama ada nak adjust giliran haji untuk cepatkan ataupun nak adjust giliran haji untuk minta penangguhan. Baru-baru ni saya ada terbaca satu tajuk artikel 50% jemaah tolak tawaran tunai haji 2025 akibat kekangan kewangan. Masalah macam ni sebenarnya kita dapat elakkan sekiranya kita buat tabungan haji dalam bentuk simpanan emas. Kelebihan yang kita boleh dapat sekiranya kita simpan emas untuk dana haji ialah dapat elakkan simpanan daripada bocor. Yang kedua, dapat elakkan daripada inflasi. Sekiranya kita simpan dalam bentuk emas, tak perlu bimbang dengan kenaikan kos haji setiap tahun kerana harga emas turut meningkat sama. Jadi mudah saja, mulai hari ini setiap orang boleh buat tabungan haji mengikut kumpulan masing-masing. Bagi B40 boleh target untuk ada tabungan emas sebanyak 25 gram. Sementara bagi M40 boleh target untuk kumpul emas sebanyak 39 gram dan bagi kumpulan T20 boleh target untuk kumpul sebanyak 55 gram. Menabung saja gram demi gram dalam akaun emas Gap Gold Accumulation Public Gold. Bila dah cukup nanti boleh keluarkan kepada fizikal begini dan jual apabila dah sampai waktu untuk nak mengerjakan ibadah haji. Bila kita simpan emas untuk dana haji, insya-Allah tak akan berlaku lagi penangguhan. Sebaliknya kita boleh minta untuk percepatkan giliran. Bagi tuan-puan yang masih belum lagi ada tabungan emas, boleh ambil peluang untuk mula hari ini, kumpul emas untuk dana haji pada masa akan datang. Isi beg biru yang ada dekat bawah, saya bantu sebaiknya.